Hai semua, selamat datang. Cuba korang bayangkan sekejap satu dunia tanpa internet di mana mesej tu ambil masa berhari-hari baru sampai. Itulah realiti kat Malaysia tak lama dulu. Tapi hari ni, kita hidup dalam zaman digital yang serba pantas. Macam mana kita boleh sampai ke tahap ni? Sebenarnya, kisah di sebaliknya jauh lebih epik daripada apa yang korang sangka dan semuanya berpusat pada satu nama, Telekom Malaysia. Jadi, inilah soalan besar kita. Macam mana sebuah jabatan kerajaan zaman kolonial yang dulu terkenal dengan kerena birokrasi boleh transform jadi tulang belakang digital untuk negara moden kita? Ini bukan sekadar cerita pasal kabel dan menara tau, tapi satu kisah transformasi yang memang luar biasa, didorong oleh cita-cita dan keberanian. Okey, untuk faham betul-betul cerita ni, kita akan travel balik ke masa lampau, merentasi 5 era penting. Kita akan mula dengan wire pertama yang dipasang, lepas tu ke detik penswastaan yang mengubah segala-galanya, sampailah ke legasi digital yang kita semua tengah nikmati sekarang ni. Okey, jom kita mula dari episod paling awal sekali. Kisah ni bermula jauh sebelum nama Malaysia wujud lagi, masa zaman pemerintahan British pada penghujung abad ke-19. Slide ni nampak simple, tapi sebenarnya ia merangkum hampir 100 tahun kerja keras tau. Cuba bayangkan, dari telefon pusing-pusing yang pertama kat Perak, sampailah penyatuan 3 buah jabatan yang berbeza untuk wujudkan satu badan telekomunikasi kebangsaan. Setiap langkah ni, walaupun nampak perlahan, sebenarnya macam batu bata yang membina tapak untuk satu revolusi besar yang bakal menyusul. Dan, ini satu part yang ramai tak tahu. Masa zaman darurat dulu, infrastruktur telekomunikasi ni dia jadi macam senjata rahsia. Rangkaian radio VHF yang dibina untuk polis pada masa tu sangat-sangat canggih, membolehkan setiap balai polis dan kereta peronda berhubung terus dengan ibu pejabat. Ini tunjukkan yang dari awal lagi, telekomunikasi ni bukan setakat untuk sembang-sembang, tapi dah jadi nadi keselamatan negara. Okey, sekarang jom kita lompat ke era yang paling dramatik sekali. Pada tahun 1980-an, kerajaan telah membuat satu keputusan yang akan mengubah lanskap telekomunikasi Malaysia untuk selama-lamanya. Apa yang korang nampak kat sini, ini bukan sekadar perubahan biasa. Ini satu pertaruhan besar. Mengubah Jabatan Telekom kepada Syarikat Telekom Malaysia pada tahun 1987 tu bukan macam tukar papan tanda je. Ia satu anjakan pemikiran yang total. Daripada sebuah jabatan yang, terikat dengan dasar dan bajet kerajaan kepada sebuah syarikat yang kena cari duit sendiri, kena bersaing dan yang paling radikal, kena utamakan pelanggan. Ini satu perjudian korporat yang berisiko sangat tinggi. Jadi apa hasilnya? Memang meletup. Bila TM disenaraikan di Bursa Saham pada tahun 1990, nilainya mencecah 27 bilion ringgit. Permintaan untuk saham dia sangat-sangat luar biasa sampai sistem dagangan terpaksa dihentikan sekejap sebab tak boleh handle. Bayangkan, ini bukti kukuh keyakinan pasaran terhadap visi baharu syarikat ni. Dengan kekuatan kewangan yang baharu ni, TM pun melangkah masuk ke arena yang sangat panas dan penuh dengan drama waktu tu. Dunia komunikasi mudah alih. Kisah TM dalam dunia mobile ni serius macam plot drama TV. Ia bermula sebagai hero perintis, lepas tu jadi rakan kongsi dan akhirnya jadi pesaing. Tapi dunia talian dengan dunia mobile ni rupa-rupanya dua alam yang sangat berbeza. Dan inilah yang membawa kepada plot twist paling besar pada tahun 2008, satu keputusan berani untuk menceraikan kedua-dua perniagaan ni. So, apa benda pengasingan atau demerger ni sebenarnya? Ini bukan bermakna TM menyerah kalah tau. Sebenarnya ini satu langkah yang sangat bijak. Falsafahnya simple je. Biar setiap syarikat jadi pakar dalam bidang masing-masing. TM boleh tumpukan 100% tenaga untuk bina highway digital negara, manakala Axiata bebas untuk takluk pasaran mobile di rantau ni. Fokus inilah yang jadi kunci untuk babak seterusnya. Okey, lepas dah bercerai tu, TM kembali fokus pada misi utamanya, tapi dengan semangat yang baru, untuk menghubungkan setiap rumah dan bisnes di Malaysia kepada revolusi seterusnya, iaitu internet. Dan slide ni, memang nostalgia betul. Siapa ingat lagi bunyi bising modem dial-up TM net tu? Kring, ik, oh, hu. Kan? Kemudian datang Streamax yang buka pintu jalur lebar untuk berjuta-juta rakyat Malaysia dan akhirnya Unify yang membawa kita ke zaman gentian optik berkelajuan tinggi yang kita guna hari ni. Jadi, apa poin penting kat sini?
Internet laju yang korang tengah guna untuk stream kandungan ini sekarang, ia tak terjadi macam tu je. Ia adalah hasil langsung dari dua keputusan besar yang dibuat bertahun-tahun dulu. Penswastaan yang bagi modal dan pengasingan yang bagi fokus. Tanpa dua langkah korporat ni, dunia digital kita mungkin sangat berbeza hari ini. Okey, jom kita tengok pula macam mana impak TM ni bukan setakat pasal wire dan kabel je, tapi ia juga membentuk landscape fizikal dan pendidikan negara kita. Yang menariknya, legacy TM ni kita boleh nampak depan mata tau. Kita cakap pasal ikon negara macam Menara KL dan juga tempat lahirnya bakat-bakat digital macam MMU. Semua ni membuktikan yang TM bukan lagi sekadar syarikat telekomunikasi, ia dah jadi sebahagian daripada arsitek pembinaan negara. Dan legasi itu tak berhenti kat situ je. Hari ni, TM dah jadi macam enjin yang gerakkan ekonomi digital kita. Infrastruktur jalur lembar, pusat data dan servis cloud yang mereka sediakan adalah tapak yang membolehkan semua jenis bisnes, dari gerai nasi lemak yang pakai QR code sampailah ke syarikat gergasi untuk bersaing di peringkat global. Dari waya telegraf zaman kolonial sampai ke cloud computing zaman sekarang, memang satu perjalanan yang epik. Tapi kisah ni belum tamat. Dalam dunia tanpa sempadan hari ini, apakah peranan sebenar sebuah syarikat telekomunikasi nasional? Macam mana ia akan membentuk cara kita bekerja, belajar dan berhubung pada masa akan datang? Jawapannya sedang ditulis sekarang. Dan kita semua termasuk korang adalah sebahagian daripada cerita tu.